Amboi. Tu kodok-kodok ni. Benar kodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dekat Street Iskandar Perak kampung Temawi. Ini dia. Restoran Kandar Dinda ni. Top menu sini asam perang. Oh, mau panah-panah lagi. Jangan buka. Nanti melucuh. Betul dengan ayam penyet itu kita rasa bismillahirrahmanirrahim. Asam pedas komen ni ikan pari. Allah mohon. Lompat dia. Oh, masih kuat sikit. Mak lebor. Panas lagi komen. Tapi mana nak makan ni? Makan panas-panas sedap ya? Asam sedap oi, panas. Ya Allah. Pari ni. Sedap oi. Kok asal? Asam dah tadi tak kenapa. Wah. Panas. Tapi sedap. Daging komen nampak. Kita rasa daging ni. Lembutnya daging ni. Mak panas lagi mana ya Allah. Ya Allah Tuhan. Ya Allah Tuhan. Lembut. Kuah sedap weh. Ayam penyet ni. Ini ramai student. Ini memang mocok hari ni. Ayam dia. Tambah ayam penyet ni. Atuk mocok. Empolnya. Dah. Ini pula awak makan set ikan siakap. Dia ada pecicah pula. Memang sedap. Teman suspek dia bagi kuah asam pedas juga ni. Memang sedap. Kalau set nasi ayam kat sini, teman paling suka ayam dia. Ayam dia macam ayam grill lembut, lemak berkrim. Sedap weh. Ada juga menu ala carte lain macam ni kan, sup tulang. Makan dengan telur dadah, dia punya pergi panas-panas lagi pula tu. Campur-campur lagi sayur lah apalah. Memang layan. Komen nampak ni. Cocok kodok ke bawahnya. Ada sayur dalamnya. Dah rasa tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik. Ini mushroom. Tengok 3 kali. Kita dengan kuah mushroom ni. Nampak. Elok je pekan lah. Jadi komen, boleh datang sini. Kandar Dinda. Dekat Street Iskandar ni. Dia dekat dengan kedai RM2. Kedai RM2 tu kan, warna merah tu kan. Dia buka setiap hari boleh Rabu. Buka daripada pukul 3 petang sampai 11 malam. Menu-menu panas ni. Asam pedas dia macam ini komen. Jangan lupa terus like, channel follow dan subscribe. Ini.